Baiklah, selamat datang. Khusus untuk anda, para pengurus, kita tahu memacu perubahan ini bukan satu tugas yang mudah. Ia satu kemahiran yang sangat penting. Hari ini, kita akan bedah satu kerangka kerja strategik untuk pastikan inisiatif perubahan anda bukan sahaja berjaya, tapi betul-betul melekat lama dalam organisasi. Jom kita mula. Kenapa ya perubahan ni selalu sangat gagal walaupun niat kita dah cukup baik? Soalan ni, kos kegagalannya sangat mahal. Kita semua mesti pernah lalui kan? Lancarkan satu inisiatif baru dengan penuh semangat, tapi lepas beberapa bulan, semua kembali ke takut lama. Sebenarnya, puncanya bukan sebab niat tak cukup baik, tapi selalunya sebab kita silap diagnosis dan strategi. Jawapannya ada pada satu anjakan pemikiran yang amat penting. Inilah dia idea utama daripada Kurt Lewin. Ia bukan tentang mengubah individu, tapi ia tentang mengubah persekitaran mereka. Selama ini kita mungkin cuba ubah tabiat seseorang pekerja, tapi selalu gagal. Kenapa? Sebab kita terlepas pandang kuasa paling besar yang membentuk kelakuan mereka, iaitu sistem, budaya dan tekanan daripada rakan sekerja. Jadi, sebagai pemimpin, fokus kita kena beralih. Bukan lagi cuba betulkan orang, tapi kita kena reka semula persekitaran kerja itu sendiri. Baiklah, ini pelan tindakan kita untuk hari ini. Mula-mula, kita akan faham apa punca sebenar penentangan. Lepas tu, kita akan belajar cara nak mendiagnosis medan tempur kita. Dan kemudian, kita akan lalui 3 fasa penting. Fasa pertama, mencairkan status quo. Fasa kedua, membimbing peralihan. Dan akhir sekali, fasa ketiga, mengekalkan tabiat baharu. Okey, kita masuk bab pertama. Sebelum kita lancarkan apa-apa perubahan, kita kena tahu dari mana datangnya halangan yang paling besar. Menurut Lewin, ia bukan datang dari seorang dua individu, tapi dari norma kumpulan yang dah lama wujud dan sebati. Inilah sasaran utama kita. Petikan dari Kurt Lewin ni memang tepat kan? Adalah sia-sia untuk mengubah tingkah aku individu. Individu itu dikekang oleh tekanan kumpulan untuk akur. Maksudnya, seorang pekerja tu mungkin secara peribadi setuju je dengan perubahan. Tapi, tekanan untuk ikut cara kita buat kerja kat sini tu selalunya jauh lebih kuat. Jadi, strategi kita mesti sasar dan ubah norma kumpulan ni. Bukan setakat pujuk seorang demi seorang. Baiklah, sekarang kita akan lihat alat praktikal yang pertama dalam buku panduan kita. Macam nak masuk medan perang, kita kena kaji dulu petanya kan? Alat ni kita panggil analisis medan daya atau force field analysis. Inilah alat diagnostik anda untuk faham apa daya-daya yang sedang berlawan dalam organisasi anda sekarang. Cuba bayangkan keadaan semasa atau status quo di tempat kerja anda tu. Macam satu pertandingan tarik tali. Ia nampak stabil bukan sebab tak ada apa-apa yang berlaku, tapi sebab daya yang menolak untuk berubah dan daya yang menentang perubahan tu sama kuat. Saling membatalkan antara satu sama lain. Itulah keseimbangan. Dalam pertandingan tarik tali ni, ada 2 jenis daya utama. Pertama, daya pendorong. Inilah geng pro perubahan. Apa-apa saja yang menolak kita ke arah matlamat baru. Mungkin tekanan pasaran, teknologi baru atau arahan dari pengurusan. Lawannya pula ialah daya penghalang. Ini geng kontra. Apa saja yang tarik kita ke belakang. Contohnya, norma kumpulan yang dah selesa, takut hilang status atau proses kerja yang dah lapuk. Jom kita tengok satu contoh praktikal. Katakanlah kita nak beralih kepada pasukan yang ada pelbagai kemahiran. Apa daya pendorongnya? Mungkin ada tekanan dari penyelia atau kita nampak kumpulan lain dah buat dan berjaya. Kita pun ada rasa nak belajar kemahiran baru. Bunyi macam bagus kan? Tapi, jangan lupa daya penghalangnya. Mungkin norma kumpulan sekarang lebih hargai kepakaran individu. Orang dah selesa dengan kemahiran sedia ada. Dan yang paling besar, takut pada sesuatu yang tak pasti. Selalunya, daya penghalang inilah yang lebih kuat dan berakar umbi. Jadi, apa kunci strateginya di sini? Perubahan hanya akan berlaku bila keseimbangan tadi itu diganggu. Kita tak boleh duduk dan harap ia berubah sendiri. Kita kena sengaja secara strategik menyahstabilkan keadaan semasa. Misi kita, goyangkan status quo tu untuk cipta momentum ke arah yang baru. Macam mana nak buat? Ada 3 cara utama. 1, kita boleh kuatkan lagi daya pendorong. Tarik lebih kuat. 2, kita boleh kurangkan kekuatan daya penghalang. Longgarkan tali di pihak lawan. Atau yang ketiga, yang paling bijak, kita cuba ubah satu daya penghalang tu supaya dia jadi daya pendorong. Tukar pihak lawan, jadi kawan. Tapi, ada satu amaran penting kat sini. Kalau kita cuma fokus pada cara pertama, tambah lagi tekanan, kuatkan daya pendorong, apa jadi? Ketegangan akan meningkat, penentangan pun akan jadi lebih kuat. Ia macam tekan minyak kereta, tapi brek masih ditarik. Jadi, strategi yang paling berkesan dan kurang konflik selalunya adalah fokus untuk kurangkan atau hapuskan daya penghalang tu dulu.
Okey, sekarang giliran anda. Buat satu sesi sumbang saran dengan pasukan anda, ambil papan putih dan senaraikan semua daya pendorong untuk perubahan yang anda nak buat. Lepas tu, secara jujur, senaraikan semua daya penghalang. Penting untuk bezakan mana satu yang anda boleh kawal dan mana yang di luar kawalan anda, macam polisi kerajaan atau keadaan pasaran. Bila dah jelas, baru kita boleh fokus tenaga pada perkara yang kita betul-betul boleh ubah. Baiklah, diagnosis dah siap. Kita dah faham peta medan tempur kita. Sekarang, kita masuk fasa 1. Mencairkan status quo. Bayangkan status quo kita ni macam seketul ais. Sebelum kita boleh ubah bentuknya, kita kena cairkan dulu kan? Fasa ni adalah tentang persediaan psikologi. Jadi, apa peranan anda sebagai pemimpin dalam fasa mencairkan ni? Pertama, komunikasi. Jelaskan kenapa perubahan ni perlu secara telus untuk kurangkan rasa risau. Kedua, libatkan pasukan anda. Ajak mereka bincang masalah dan cari penyelesaian bersama. Ini akan buat mereka rasa sebahagian dari perubahan, bukan mangsa perubahan. Dan ketiga, sediakan latihan dan pendidikan. Ini bukan sahaja bagi mereka kemahiran baru, tapi ia tunjukkan yang anda committed untuk bantu mereka berjaya. Okey, ais dah mula cair, pasukan pun dah mula terbuka. Sekarang kita masuk fasa 2, membimbing peralihan. Fasa ni selalunya fasa yang paling tak selesa. Cara kerja lama dah kita tinggalkan, tapi cara baru belum jadi tabiat lagi. Inilah fasa transisi. Dalam fasa peralihan ni, tugas anda adalah untuk jadi pemandu arah. Terus-menerus ingatkan semua orang kenapa cara lama tu dah tak relevan. Tunjukkan kemenangan-kemenangan kecil untuk naikkan semangat dan bina momentum. Dan satu lagi taktik penting, kaitkan perubahan ni dengan pemimpin-pemimpin lain yang dihormati dalam syarikat. Bila mereka nampak orang atasan pun sokong, mereka akan lebih yakin. Dan sekarang, kita sampai ke fasa yang paling penting, tapi malangnya paling selalu orang terlepas pandang. Fasa 3, mengekalkan tabiat baharu atau kita panggil, membekukan semula. Macam mana kita nak pastikan semua usaha kita ni tak sia-sia dan perubahan ni betul-betul kekal? Kalau kita tak buat fasa ni, apa akan jadi? Cecair yang dah kita cairkan tadi tu akan perlahan-lahan beku balik ke bentuk asalnya. Manusia, secara semula jadi, akan kembali kepada tabiat lama yang lebih selesa. Jadi, misi kita sekarang ialah untuk membekukan tingkah laku baru ni dalam acuan yang kita nak dan jadikannya status quo yang baru. Macam mana nak bekukan dia? Ada 2 jenis alat yang kita boleh guna. Pertama, mekanisme formal. Maksudnya, kita kena ubah struktur. Selaraskan sistem ganjaran, KPI, polisi syarikat, malah carta organisasi untuk sokong cara kerja baru ni. Kedua, mekanisme tidak formal. Ini tentang budaya. Kita kena pupuk norma kumpulan yang baru, raikan kejayaan dan ceritakan kisah-kisah kejayaan perubahan ni. Kena ada gabungan kedua-dua ni, barulah ia akan kekal. Jadi, macam mana kita nak tahu yang kita dah sampai ke garisan penamat guna senarai semak ini? 1. Cara kerja baru tu dah jadi rutin. Orang buat tanpa perlu disuruh. 2. Ia dah tertulis dalam polisi rasmi syarikat. 3. Ia dah jadi sebahagian dari budaya pasukan. Dan yang paling penting, bila orang dah tak panggil ia cara baru tapi mereka sebut ia sebagai inilah cara kita bekerja. Bila sampai tahap tu, tahniah, anda dah berjaya. Sebagai penutup, saya nak tinggalkan anda dengan satu soalan untuk difikirkan. Balik semula kepada inisiatif perubahan yang sedang anda usahakan sekarang. Berdasarkan apa yang kita bincangkan tadi, apakah satu saja daya penghalang yang berada dalam kawalan anda yang boleh anda mula kurangkan kuasanya? Esok, ingat, perubahan besar yang berkekalan selalunya bermula dengan satu langkah kecil yang strategik.